Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar soal qadiyah syartiyah. So, apakah ta'rif qadiyah syartiyah? Okay. Al-qadiyah syartiyah. Qala sahibu sulam. Wa in ala ta'liki fiha qad hukim. Fa innaha syartiyatun wa tanqasim. Aidan ila syartiyatin muttasilah. Wa mithluha syartiyatun munfasilah. Juz'ahuma muqaddamun wa tali. Amma bayanu dhati littisali. ما أوجبت تلازم الجزئين وذات الانفصال دون مين ما أوجبت تنافرا بينهما أقسامها ثلاثة فلتعلما مانع جمع أو خلو أو هما وهو الحقيقي والأخص فاعلما. Okay. So kita maybe kita tak akan habiskan this whole mabahas hari ni. Ya. Sebab qadiyah syartiah ni dia berat sikit lah. Ya, dia berat sikit. Dia tak sesimpel qadiyah hamliyah. Qadiyah hamliyah simple tak? Simple. So, just for information, kalau Qadiyah Hamliyah susah, Qadiyah Syartiyah lagi pening nak faham. Okay? So, Qadiyah Syartiyah ni, kita terus kepada takrif dia. Okay. So, takrif Al-Qadiyah Syartiyah. Hia ni tengah dirujuk kepada apa? Ya ni terujuk kepada Ya, Syartia. Tengah merujuk kepada Al-Qadiyah Syartiyah. So, Al-Qadiyah Syartiyah, ma hukima fiha, ay fi hadhihi al-qadiyah, birrabti, birrabti baina tarafaiha. Okay. Ihsan, bila kita kata tarafai dekat dalam qadiyah, apakah tarafai al-qadiyah? Apa ni? Mahkum bihi, mahkum alaih. Betul, mahkum bihi, mahkum alaihi. Kalau dekat dalam qadiyah hamliyah kita panggil tu sebagai apa? Ui. betul lah saya tu. Kan. Betul, tapi ada satu perkataan dia. Lupa. Ha? Selain daripada mahkum alaihi dengan mahkum bihi, apa nama dia? Apa lah berarti? Farhan, nak cuba? Lupa. Memang tak lah Sat. Saya rasa mahkum bihi Sat. Sekejap, sekejap. Ada dia. Sekejap. Nak kena cari sikit sekejap. Dia start dengan mau. Oh, mauduk mahful lah. Untuk Betul. Betul, mahmul maudhu lah. mahmul. So, Lupa. mahkum alaihi is maudhu, Lupa mahkum ya. bihi is mahmul. Tapi, just for your information, ini applicable untuk qadiyah hamliyah. Kalau qadiyah syartiyah, dia punya maudhu mahmul is berbeza. Tetapi tetap dalam qadiyah syartiyah ada dua taraf. Okay? Okay. Qadiyah syartiyah ni dia made up of dua qadiyah hamliyah. Nanti kita akan belajar. Tapi as Oh, a start ini ta'rif qadiyah syartiyah. Hiya ma hukima fiha birrabti baina tarafaiha. Oops, tak nampak. pakai pen Sat. Ha. Hiya ma hukima fiha birrabti baina tarafaiha. Qadiyah syartiyah merupakan satu qadiyah yang dihukumkan uh, dalamnya atau kepadanya dengan keterikatan antara dua tarafnya. So, kalau dekat dalam qadiyah syartiyah kita tak panggil dia punya dua taraf sebagai maudhu dengan mahmul. Akan tetapi kita panggil dia punya dua taraf sebagai apa? Muqaddam dengan Mu'allak bukan muallaq. Itu dalam ilmu hadis. Bukan hadis. Apa yang mu'allak Allah. Itu dalam Sabar, tadi ilmu hadis. mustalah dah. Dah habis dah. Tu masuk si mu'allak. Tapi jangan risau. Dekat dalam nazm dia ada word muallaq. Tu pasal lah cakap sebenarnya tahu. Cuma Ah, tak ni. wa in ala Okay, ta'liqi fiha qad hukim. So ta'liq dekat sini maksud dia apa? Ar-rabt. Kalau tak silap Ana lah, kena check lah. Ni dia tengah Tak nak apa Ustaz. Mesti betul mai Ustaz. jangan. Kena check. Jangan, Okay, jangan. check, check. Jangan saya betulkan. Okay. So wa in ala ta'liqi fiha qad hukim fa innaha syartiyatun wa tanqasim. So tak silap Ana at-ta'liq dekat sini maksud dia is ar-rabtu. Keterikatan. So ada kaitan antara antara muqaddam dengan tali. So itulah qadiyah syartiyah. Kita tengok balik dekat takrif qadiyah syartiyah. Hiya ma hukima fiha birrabti baina tarafaiha. Qadiyah syartiyah merupakan satu qadiyah yang dihukumkan kepadanya dengan keterikatan
antara muqaddam dengan tali, antara dua tarafnya. Okey. Mithlu in kana hadha insanan kana hayawanan. Contoh, kalau ini manusia, maka ini adalah uh, ini Kan? adalah haiwan yang hidup. Bukan haiwan. Apa Apa better word Natik Penting ke eh. sekejap. Living being. Ha. Apa living being dalam bahasa Melayu? Apa definiting dalam bahasa Melayu? I'm not Malay, man. Cik, cik, cik. Makhluk makhluk kita cakap makhluk yang hidup Makhluk hidup lah. Ha. Makhluk berjemput. Kalau ini manusia, maka ini makhluk yang hidup. Makhluk. Okay. Ya, Fafi betul-betul. hadhihi al-qadiyah hukima birrabti baina tarafaiha wa huwa at-tasahhub. Okay. Dekat dalam qadiyah ni, kita menghukumkan ada keterkaitan atau ada ikatan antara muqaddam dengan tali. Faham? So, mana muqaddam mana tali? Insanan muqaddam tali haiwanan. Ha. Betul tapi kurang tepat. Nah, kalau tepat Stop. Kana hadha insanan muqaddam, kana hayawanan tali. Hmm. Kalau dia manusia, Dia adalah haiwan. manusia. Perkara yang atau sesuatu yang hidup. Tapi yang ni, in kana hadha insanan kana hayawanan, dia punya arab tu atau kaitan, kita letak kaitan ya, atau keterikatan antara muqaddam dengan tali dia is jenis dia nama dia tasahub. Tasahub tu maksud dia Link kena, sebenarnya. dia kena macam kawan. Oh, kawan. Kira tasahub tu maksud kat dalam konteks ni uh, tali dia tidak, bila nak kata tali kat sini is hayawan, tali dia tidak berlawanan dengan muqaddam ataupun muqaddam dia tidak berlawanan dengan tali. Faham? Oh, okey. Oh. Kita tengok dekat yang kat bawah ni. Second, imma an yakuna hadha syai' abyad atau akhdar. Sama ada benda ini warna dia putih ataupun hijau. Fa fi hadhihi al-qadiyah hukima fiha bi rabti pada tarafaiha wa huwa bil inad. Faham? Inad ni dia opposite of tasahub. Dia berlawanan. Faham? So dekat dalam this qadiyah yang second punya example ni, yes ada terikatan. Barang ini sama ada dia putih ataupun hijau. Faham? Dia punya barang terikat dengan dua warna. Sama ada putih atau hijau. Tapi dua-dua sifat ni tak boleh bersatu dalam barang ini. Contoh, kalau songkok Ihsan putih, dia tak boleh jadi hijau. Sama ada songkok Ihsan tu putih ataupun hijau. Tapi dekat dalam realiti, songkok Ihsan tu putih. Maka dia bukan hijau. Faham? So, itu maksud inat. Inat maksud dia berlawanan. Dia defy. Dia deny. So, kalau asyai abyad, dia tak boleh jadi ghairu abyad. Kalau asyai akhdar, dia tak boleh jadi ghairu akhdar. Okay? So, tu perbezaan antara qadiyah syartiyah first and qadiyah syartiyah second. Satu dia rabata bit tasahub, lagi satu rabata bil inad. Okey, sekarang kita move on to aksam. So, sebagaimana qadiyah hamliyah pun ada aksam, qadiyah syartiyah pun ada aksam. Tanqasimu al qadaya asyartiyah ila syartiyah munfasilah wa sayati al kalam anha wa syartiyah muttasilah wa ilaika bayanuha. So, qadiyah syartiyah ni dia ada dua kism. The first kita panggil dia sebagai apa? Muttasilah. The second kita panggil dia sebagai munfasilah. Okay, dah faham? So, qadiyah hamliyah ada berapa banyak aksam? Bi'tibar maudhu. Empat. Empat. Okay. Qadiyah syartiyah ada berapa banyak aksam? Dua. Dua. Which is Muntasilah dengan munfasilah.
Okay. So mutasila ni yang ini, the first one. In hiya al-qadiyah allati hukima birrabti baina tarafaiha. Qadiyah munfasilah ni is the second one. Okay. Dia inat. Okay. Bopian kalau tak boleh hafal atau tak faham benda ni, macam mana kita nak identify antara qadiyah muttasilah dan qadiyah munfasilah? Senang je. Tengok dekat dia punya ada. Ada tu apa? Ada tu dia punya huruf, harf. Okay. So kalau dia muttasilah, dia akan selalu ada in. Kalau dia qadiyah munfasilah, dia selalu au. So ini penting dalam identifying your qadiyah. Okay? Okay, sekarang kita baca dekat bawah. Aqsamul qadiyah syartiyah. Tanqasimul qadiyah syartiyah ila syartiyah munfasilah wa sa'atil kalam anha wa syartiyah muttasilah wa ilaika bayanuha. Asy-syartiyah al-muttasilah. Okay, siapa nak baca? Okay. Ihsan boleh baca Ihsan? Pandai kau ya, tutup kamera aku tengah tulis. Okay. الشرطية المتصلة Okay. الشرطية المتصلة هي التي أوجبت Tahu. تصاحب جملة فرن. هي التي أوجبت تصاحب الجزئين سواء كان هذا التصاحب Okay, stop. على وجه اللزوم. Stop Okay. Hiyallati aujabat tasahubul jiz'aini. Kalau dia syartiyah muntasilah merupakan satu qadiyah yang mewajibkan at-tasahub ke apa nak cakap kebersamaan antara dua juzuk. So juz'aini kira dua juzuk of syartiyah. Dua juzuk of qadiyah syartiyah which is muqaddam dengan tali. So juz'aini dia sama makna dengan at-tarafain. Kalau dekat dalam qadiyah syartiyah dia punya dua taraf ni siapa? Aku ada syartiah. Ha, Mawdu' mahmul eh. salah. Muqaddam dengan tali. Oh, alah, astaga. Kalau Okay. hamliyah baru dia maudhu dengan mahmul. Oh, sorry, sorry. Kalau Okay. syartiyah dia muqaddam dengan tali. So muqaddam dengan tali ni is actually qadiyah hamliyah. Muqaddam Ah, tali is al-qadiyah hamliyah. Sama juga dengan tali. Tali ni dia is qadiyah hamliyah. So muqaddam ni sebenarnya dia made up of maudhu mahmul. Sama juga tali made up of maudhu dengan mahmul. Nah, tapi dekat dalam syartiyah dia jadi muqaddam dengan tali je. Kita tak mengenai sebagai maudhu, mahmul. Faham? Susah nak faham. Ustaz, On a scale of 1 to 5, rate from your understanding. 3, 4, 5. one. 5. 5, okay, 1. Okay, 1 So, okay. Kita ada dua jenis qadiyah kan. Hamliyah dengan syartiyah. Kalau hamliyah, dia punya tarafain atau dia punya taraf tu maksud, faham taraf apa tak? Taraf tu maksud juzuk atau parts atau a'dha'. So, qadiyah hamliyah, dia punya dua parts is maudhu' dengan mahmul. Berbeza dengan qadiyah syartiyah. Qadiyah syartiyah dia punya dua part is muqaddam dengan tali. Tapi sebenarnya qadiyah syartiyah ni dia made up of dua qadiyah hamliyah. Faham? So dekat dalam qadiyah syartiyah ada maudhu' dengan mahmul. Tapi kita tak mengenai sebagai maudhu' mahmul. Dia as a whole, kita panggil dia as a whole muqaddam dengan tali. Faham? Faham. Contoh dekat dalam sini. In kana hadha insanan kana hayawanan. Okay. The first part ni kita panggil sebagai muqaddam. The second part ni kita panggil dia sebagai tali. So, nampaknya muqaddaman. Kalau kita extract, kita tajridkan in kana hadha insanan. Kana hadha insanan. So, bukankah ini maudhu'? Habis ini mahmul. Kana hayawanan. Kana hayawanan. Bukankah ini maudhu'? Habis ini mahmul. Faham tak? Tapi bila dia together,
dia jadi muqaddam dengan tali. This whole thing is called muqaddam. This whole thing is called tali. Faham Tahu? Ustaz. Ehsan, okey tak? Faham, faham, faham. Faham Faham, eh? faham. Ha. So, Qadiyah Syartiyah is made of dua parts. Muqaddam dengan tali. Qadiyah Hamliyah, maudhu' dengan mahmul. Okay. So, balik dekat takrif ni, asyartiyah muttasilah hiya allati aujabat tasahub bil juz'aini. Sawa'an kanat hadat tasahub ala wajhi luzum. Okay. So, ni the first part dah faham. Tak faham. Tak faham? Faham, 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 faham. Oh. The first part tak faham. Dia merupakan qadiyah yang mewajibkan kebersamaan antara dua tarafnya, which is muqaddam dengan tali. Okay. So, maksud Okay. dia ada kebersamaan, Relation lah. ada relation antara muqaddam dengan tali. Hmm. Kalau ini manusia, ini Makhluk. makhluk. Makhluk hidup. Ha. Kalau matahari terbenam, dah masuk maghrib. Faham? Faham Ustaz. Okay. Kalau Ihsan jatuh, Farhan baring. Faham? Okay. Nampak perbezaan dia tak? Antara, okay, the first one, anda cakap, kalau matahari terbenam, dah masuk waktu maghrib. Faham? Dia link lah. Dia ada link. Tu link first. Yang second punya, kalau Tak link langsung. kalau Tak Ihsan semestinya. jatuh, Farhan baring. Itu tak ada link langsung. Tak ada Ustaz. Okay. So first punya kita panggil dia sebagai syartiyah muttasilah luzumiyah. Dia ada link. Oh, okay, okay, okay. Second punya kita panggil dia sebagai syartiyah muttasilah ittifaqiyah. Tak ada link. Just kebetulan je macam itu. Ittifaqiyah. Ittifaqiyah tu maksud kebetulan. Okay. Oh, faham Ustaz. Okay, so ini semua dapat tahu daripada ta'rif dia. So the first part kita faham. InsyaAllah. Iyallati aujabat tasahubil juz'aini. Sawa'an. Ni nama maksud second part. Sawa'an kana hadha tasahub ala wajhi luzum. Tak kisah kalau kebersamaan ini atau the relation antara muqaddam dengan tali ni ala wajhi luzum. Wajhi luzum tu macam kaitan maghrib dah masuk dengan matahari terbenam. Au laisa ala wajhi luzum. Au laisa ala wajhi luzum tu contoh macam apabila Ihsan jatuh, Farhan terbaring. Bal kana at-tasahub li mujarrad ittifaq. So, this is the first part. Tak kisahlah, this tasahub dia ala wajhi luzum atau laisa ala wajhi luzum. Bal kana tasahub li mujarrad ittifaq. Kebetulan je. Uh, secara kebetulan ada kaitan antara muqaddam dengan tali. Yang panjang. Okay. Jangan takut dengan yang panjang kat bawah ni. Pasal kalau kita dah faham takrif ni, yang kat bawah ni semua insya-Allah senang. So, on a Senang. scale of 1 to 5, korang dah faham takrif dia belum? 5 Ustaz, 5. 5. Confirm Ehsan, 5. Go for 5. 5. Okay, bagus. Okay. So, sekarang kita akan go through kita akan yang apa yang kita akan baca next ni, dia a detailed explanation of apa tadi Ana dah share. Tapi dia Masya akan Allah. pasal kita dah ada a tasawwur of what's going to come. So, wa ala hadha fa syartiyah muttasilah dan qasimul qismain. Al-awwal, so syartiyah muttasilah ni dia ada dua kisim. Okay, al-qadiyah yang qasimu ila qismaini. Qadiyah hamliyah dengan qadiyah syartiyah. Hamliyah ada empat. Bi'tibar mawdu'iha. Syakhsiyah, kulliyah, juz'iyah dengan muhmalah. Syartiyah ada dua, muttasilah dan munfasilah. Okay. Muttasilah pula yang qasim ila isnain. Muttasilah luzumiyah dengan muttasilah ittifaqiyah. Faham? Faham. So the first syartiyah muttasilah is wahid syartiyah muttasilah luzumiyah. Wahiyya allati hukima fiha bisidqi qadiyatin ala taqdiri sidqi qadiyatin ukhra li'alaqatin tujibu dhalika. Okay. So qadiyah syartiyah muttasilah luzumiyah hiya allati hukima fiha bisidqin. Dia merupakan satu qadiyah yang dihukumkan ke atasnya dengan kebenaran bisidqi qadiyatin, dengan kebenaran qadiyah ala takdir sidqi qadiyatin ukhra. Maksudnya apa? Kalau kita tengok qadiyah syartiyah, dia made up of dua qadiyah hamliyah. Kita panggil qadiyah, the first one muqaddam dengan tali. So, kebenaran muqaddam bergantung kepada kebenaran tali. Sorry, kebenaran tali bergantung kepada kebenaran muqaddam.
kebenaran qadiyah B bergantung kepada kebenaran qadiyah A. Contoh macam kalau matahari terbenam, itu satu qadiyah tau. Matahari terbenam is one qadiyah. Faham? Matahari terbenam is made up of maudhu' dengan mahmul. Maudhu' dia matahari terbenam mahmul. Maka dah masuk waktu maghrib. Dah masuk waktu maghrib itself is also another qadiyah. So kat sini dekat dalam syartiyah kita ada dua qadiyah. Okay? Satu muqaddam, satu tali. Okay? So and also dekat dalam muttasilah luzumiyah, tali akan bergantung kepada muqaddam. Kebenaran tali akan bergantung kepada kebenaran muqaddam atau vice versa. Okay? So antara muqaddam dengan tali dia ada alaqah. Okay, so far dah clear tak? Ya, Ustaz. Okay. Sekarang kita akan masuk dekat alaqah. Alaqah ni ada 4 macam alaqah. Antara muqaddam dengan tali dekat dalam syartiyah muttasilah luzumiyah. The first one kita panggil dia sebagai sababiyah. Ha. Sababiyah ni cause and effect. Cause and effect ni macam kalau aku tolak kau, kau akan jatuh. Itu cause and effect. Okay? Musabbabiyah ni apa? Musabbabiyah ni effect and cause. Kalau kau terjatuh, maksud ada orang tolak kau. Oh, okay. Okay? Kalau tadayuf, tadayuf ni apa? Dua perkara yang ada kaitan antara satu sama lain, tapi hanya boleh wujud dengan kewujudan dua perkara tu pada pada waktu yang sama. Dia Apa, macam Ustaz? complicated sikit, tapi Ana kasih example. Contoh macam abang, contoh macam seorang ayah dan seorang anak. Faham? Seorang bapa tidak boleh menjadi seorang bapa selagi mana dia tak ada anak. Dan seorang anak tidak boleh digelar seorang anak kalau dia tak ada bapa. Faham? Itu alaqah antara diorang dua is alaqah at-tadayuf. Faham tak? Kira Atau apa lagi, Ustaz? Dia punya direct translation. tadayuf tu maksud dah banyak sangat That time bila nak belajar ni pun uh, banyak translation ni sama. Kaitan lah. Dia kan bercakap macam two things yang ada hubungan gitu lah. Tapi two things yang ada hubungan, wujudnya hubungan itu adalah pada waktu yang sama. Macam A, kita ada A dengan B Kewujudan A mutawakif ala B and kewujudan B mutawakif ala A. Oh, okay, okay, okay. Okay. So itu ini tiga sebab ni tiga alaqah yang ada kat dalam syartiyah muttasilah luzumiyah. So kalau kita patah balik dekat paling tinggi sekali al-qadayah yang qasimu ila qismain. Al-hamliyah dengan asy-syartiyah. Al-hamliyah hunaka arba' aqsam bi'tibar mawdu'iha. Syakhsiyah, mujabah, syakhsiyah, muhmalah, kulliyah dengan juz'iyah. Kalau syartiyah pula yang qasimu ila qismain. Muttasilah dengan munfasilah. Muttasilah luzumi yang qasimu ila qismain. Luzumiyah ittifaqiyah. Luzumiyah pula yang qismu ila qismain. Salasa aksam. Alaqah dia. Sababiyah musababiyah dengan tadhif. Boleh tangkap? Boleh, Ustaz. Okay. So, mithlu kita sambung Mithlu in kanat asy-syamsu tali'ah kana an-naharu mawjudah. So ini contoh untuk number one. Apabila matahari terbit, maka hari itu ada. Fatulu'i syams. Tulu'i syams. Terbitnya matahari sababun fi wujudin nahar. Merupakan sebab bagi adanya hari. Wa mislu. Okey, itu first Ini contoh untuk first. Contoh untuk first. Ai alaqah baina al-muqaddam dengan tali is alaqah as-sababiyah. Second. Wa mislu in kana an-nahar mawjudan kana al-alam mudhi'an. Kalau hari itu ada, maka alam akan dicahaya atau diterangi lah atau light up. Kalau hari itu ada, alam akan di light up. So ini alaqah dia musababiyah. Okey? Yang ketiga, fawujudun nahar. Okey, fawujudun nahar. Adanya hari wa idha'atul alam
musabbabani an tulu'i syamsi wa mithla in kana sorry. Sorry, musabbab ni dia dia bukan tadi anak kata terbalik kan. Sorry. Musabbab ni dia dua-dua adalah akibat. So, kita ada sebab, kita ada akibat. Okay? Kita kena bezakan antara sebab dan akibat. Aku tolak Farhan tolak Ihsan. Itu sebab ke akibat? Sorry, Apa? sorry, tu boleh jadi dua-dua. Uh, Farhan tolak Ihsan, Ihsan terjatuh. Ihsan terjatuh sebab ke akibat? Akibat. Akibat. Farhan tolak Ihsan Sebab. sebab. So, uh, sebab Farhan tolak Ihsan, akibatnya Ihsan terjatuh. Faham? Oh, dia macam cause and effect juga tak kira. Betul, dia cause and effect. Tapi okay, tengok dekat number tu musabbabi Inkan nahar maujudan kanal alam mubian. So, kalau alaqah antara muqaddam dengan tali dia is musabbabi maksud dua-dua is akibat daripada satu sebab yang tidak disebut dekat dalam qadiyah ini. Beza dengan sababiyah. Sababiyah, dia sebut sebab dia dekat dalam qaddam. Faham? So, inkanas asyams tali'ah kana nahar maujudan. Kalau matahari terbit kan, disebabkan matahari terbit, akibatnya adanya hari. Tapi kalau dekat musababiyah, both muqaddam dengan tali dia merupakan musabab bagi sebab yang tidak disebut dekat dalam qadiyah ini. Contoh, in kana nahar maujudan kana al-alam mubian. Dua-dua ni bukan sebab. Dua-dua ni adalah akibat. Sebab dia apa? Tak disebut dekat dalam qadiyah ni. Sebab dia adalah in kanas asyams tali'ah. Hmm. Sorry, sebab dia bukan ingat Asyam Sutali'ah. Sebab dia is Asyam Sutali'ah. Itu sebab dia. Akibat dia is An-Nahar maujudan dengan Al-Alam mubi'an. Faham? So, dekat dalam second sentence ni, ada dua musabbab. Faham tak? Cak Sedangkan Asad. Muqaddam dengan tali dia is akibat. Bukan sebab akibat. Ustaz, Ah, yang inkana nahar dengan fawujudun nahar tu satu sentence ke atau different? Dua sentence berbeza. dua sentence berbeza. So, dia macam ni. Ni, Pak ni dia tengah explain lah. Fa tak fa Oh, fa fa Ana tak ingat fa tafriq tak ingat lah. Oh shit, Rob. Okay. ah, So, in kana nahar maujudan kana al-alam mubian. Sama lah. Tengok. Ni pun sama apa yang sebelum ni. Tapi kalau kita pakai definition cause and effect, masih make sense tak? Boleh. Kalau yang Okay lah, definition tu je cause lah and nak effect, tahu. Okay lah, cukup. boleh. Tapi dekat sini. Okay. Kita sekarang compare antara sababiyah dengan musababiyah. Untuk Hmm. sababiyah, dia punya muqaddam is dia punya cause. Habis dia punya effect is tali. Tapi dekat musababiyah, both muqaddam dengan tali is the effect. Of a cause that is not mentioned inside the qadiyah. Oh, alah. Faham? Tapi kalau misalnya kita sebut dia punya cost, Ah. dia masih boleh jadi musababiyah kan? Boleh. Cuma anda tak macam nak selitkan lah. Tapi cuma dia kat sini dia cuma nak complicatekan orang punya hidup lah, saya kira. Tak, dia adalah kegunaan dia. Cuma Ana belum come across penggunaan dia. Tapi ada. Ada. Tapi memang sekarang memang tak ada. Ada. Okay, kena cari Ada. lah. Tak Kena apa, cari. tak apa. Otak anda dah rosak dah gini. Tadi nak cakap asal tiba tak boleh. Okay, tak apa. Terima kasih, terima kasih. Tapi faham kan? Yang ini dua, muka Faham, faham. tadi dia musababiyah. Dua-dua is Cuma, cuma tiba-tiba dia punya ni tak ada terus macam dah gone sikit Ustaz. Sekarang dah okay lah. tak ada. Dia punya, yang tadi Ustaz cakap yang dia punya course tak ada yang tiba-tiba untuk musababiyah macam lama. Oh, cause dia bukan tak ada. Cause dia Hidden lah, hidden lah. tidak disebut secara sarahatan macam sababiyah. Oh, okay, boleh, boleh. Okay. So itu dah settle Fawjun nahi Dah. wadatul alam musabbabani merupakan akibat antulu isyams daripada terbitnya matahari. Wa mithlu, okey ni tadayuf. Ini dah tadayuf. In kana Aliyun aban li Bakrin fa Bakr ibnu. Ha.
Kalau Ali merupakan bapa kepada Bakar, maka Bakar merupakan anak kepada Ali. So ini contoh untuk tadayuf. Dia ada dia punya hubungan macam mutawakif. Mutawakif tu maksud bergantung. In respon lah kira. Apa? In respon lah. In response. Atau korespon. Wallahu alam, ana tak tahu. Tu ana tak sure kalau tu tepat punya translation ke tak. Tapi maksud fabulu watu Bakr li Ali lazimatun li ubuwati Ali li Bakr. Keanakan Bakar terhadap Ali bergantung kepada kebapaan Ali ke atas Bakar. Ali tak boleh jadi bapa kepada Bakar kecuali Bakar itu adalah anak kepada Ali. Faham tak? Dia punya talayuf. Faham. Okay. So dah. So ini syartiyah mutasil luzumiyah. So luzumiyah, ingat alaqah dia ada tiga macam. Sababiyah, musababiyah dengan tadayuf. Okay. Okay. Tu dah settle. Mutasilah luzumiyah. Sekarang kita tengok mutasilah al-ittifaqiyah. Ittifaqiyah ni maksud apa? Muqaddam dia tak ada kena mengena langsung dengan tali. Tapi ada tasahub tak? Ada tasahub. Tasahub tu maksud apa? Jikalau A berlaku, B berlaku. Jikalau A sekian, B sekian. Faham? Itu maksud tasahub. Okay. Beza dengan inat. Inat tu maksud sama ada ini sekian ataupun sekian. Sama ada nombor itu ganjil ataupun tidak ganjil. Sama ada sama ada awak datang sekolah atau tak datang sekolah. Itu inat. Dia punya keyword is aw atau am. Kalau tasahub ai muttasilah, keyword dia is inkana. Inkana hazafa. Okay. So sekarang muttasilah ittifaqiyah secara kebetulan. Secara kebetulan kalau Farhan baring, Ihsan tidur. Secara kebetulan. Okay. 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 So al-muttasilah ittifaqiyah hiya allati hukima fiha uh, qadiyah muttasilah ittifaqiyah. Dia merupakan qadiyah yang dihukumkan kepadanya bisidqil qadiyah dengan kebenaran qadiyah ala taqdir sidqil qadiyah ukhra. Maksudnya apa? Kebenaran kebenaran qadiyah kebenaran muqaddam bergantung kepada kebenaran tali ataupun sebaliknya. Kebenaran tali bergantung kepada kebenaran al-muqaddam. La li'alaqatin bal li mujarrad ittifaq. Tapi tapi bukan kerana ada kaitan antara muqaddam dengan tali. Contoh alaqah apa? Ada kaitan sebab akibat atau ada kaitan dua-dua merupakan akibat bagi sebab yang tidak disebut ataupun ada kaitan at-tadayuf. Tapi kira mutasilah ittifaqiyah ni dia tak ada kaitan langsung antara muqaddam dengan tali. Tapi bal li mujarradil ittifaq. Tapi tapi secara kebetulan je. Itu maksud dia. Contoh, mislu in kana al-farsu sahilan fal himaru nahiqan. Kalau kuda merupakan if a horse is a neighing, if horse is neigh, nampak? English pun dah ke mana In kana al-farsu sahilan, macam mana nak translate ya? Kalau kalau kuda neigh, fal himar nahiq, maka donkey apa donkey buat suara apa? Anda tak tahu ni, nahik. Ada lah Zat, tak suara dia tu. Pak donkey nahik lah. Gitu. Itu maksud. Tapi faham tak maksud dia? Maksud dia is tak ada kaitan antara kalau faras sahil dengan himar nahik. Tak ada kaitan Tak langsung. ada. Okay. So fala alaqa baina sahilil fars. Tak ada kaitan dengan neighing of a horse wa nahiqul himar. And also what sabar, ada search. What sound does a donkey make? Tak kena tengok Shrek. Zat. Shrek selalu ada Zat, suara dia. Shrek berbual. Kira, kira Shrek tu, donkey Shrek tu haiwan natik. Tu juga.
Bre, bre. Nampak? Oh, Belajar pray. benda baru. Bre. Bre ni apa maksud dia? Hee-haw. Tak percaya pula dalam boleh buat hee-haw. Tak fikir lah Ustaz. Tak tahu lah. Ana Google. Dia cakap bre. Ustaz, habis kalau dia cakap dia tak ada kaitan. Habis mana mana dia punya ittifaq yang coincidence tu yang kebetulan tu. Itulah kebetulan dia. Kebetulan dia apabila a horse ni, a himar bre. Faham tak? Tak faham eh? Ya, tak faham. Tak. Kira Kan dua-dua tak ada link. Tapi dia letak juga dalam satu sentence gitu. betul. Dua-dua tak ada link. Jadi berbual merepek lah. Betul-betul. Dia tak ada link. Tapi it's so that happens that okay, misal kata Ana pergi Ana pergi zoo, it so happens that when a horse neighs, a donkey brays. Okey, dia macam gini ya Ustaz. Ah, Dia kalau tak payah fikir complicated kan. ah, Dikirakan dua benda yang terjadi pada waktu yang tepat. betul. Pada waktu yang sama. Sama. Okey Tapi dah. tak ada kaitan antara satu dengan Okey. yang lain. Berbeza Okey. dengan muttasilah luzumiyah. Tu ada kaitan. Tak boleh lah belajar akidat mantik kalau alam tak sakit lah. Okay. Tapi ni dah faham eh? Ni dah faham eh? Wah, 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 wah. Sila itu bagi. Sila itu bagi. Okay. Wa ma sabaqa minal bayan innama huwa binisbah lil muttasilah al mujabah. So yang tadi yang kita dah explain tadi, muttasilah luzumiyah, muttasilah tafiqiyah, dia untuk mujabah je. So sebenarnya Oh. muttasilah ni ada dua lagi. Dia ada salibah. So tadi yang kita dah go through, tadi muttasilah luzumiyah mujabah. Muttasilah ittifaqiyah mujabah. Sekarang muttasilah luzumiyah salibah and ittifaqiyah salibah. So total ada empat. Hmm. Ah, okay. So, Faham. ni Syartiah memang dia pening sikit. Memang Ustaz. Memang dia pening. Tapi so far tadi semua dah faham tak? Semua clear Ustaz. Okay. Okay. Ni takrif dia dia akan ah, kena peka sikit lah. So, korang nak rehat sekejap lah. Tak apa Ustaz. Dah sambung Ustaz. Terlihat tertidur pula nanti. Okay. So, amma al-muttasila as-salibah fahiya allati hukima fiha. Okay. Ni kita dah masuk muttasila salibah eh. Hiya allati hukima fiha. Okay. Salb tu apa? Kirakan atau sahub yang tak bagus lah gitu. Okay, tak. Ana tanya pasal as-salb. As-salb je. Salb tu Ha? apa? Tak bagus. Tak bagus. Sayyi'ah. Sayyi'ah. Okay, betul. So, salb tu, dia another word for it is negate. Apa Ustaz? Oh, negate Kan? N word tu. Negate. Negate ni. Betul lah. Okay. Datang daripada word apa? Negatif. Ish, bagus Ustaz Ustaz English. Okay. To posit is positive. Okay. Wuzit baru first time dengar. Okay. So, positif dengan negatif. So, kalau dia punya jumlah is jumlah positif. Maksud tak ada adat tusal. Adat tusal tu apa? Adat tu apa? Adat. Unsur Kan? Okay. Dekat dalam mantik ni, kita ada tiga benda. Kita ada isim, kalimah, Oh alam. Wah. Okay. dan adat. Sekejap kau cari Okay. So, isim dekat dalam nahwu kita panggil dia sebagai isim. Kalimah dekat dalam nahwu kita panggil sebagai fi'il. Adat dekat dalam nahwu kita panggil harf. Ha. So, ni beza eh. Uh, Hmm. Ikhtilafi al-asma' biikhtilafil funun. Tapi musamma dia satu. Okay, apa beza antara isim dengan musamma? Isim tu adalah nama. Musamma tu adalah makna di sebalik nama dia. So, isim tu adalah nama saya. Contoh, nama Ana Ishraq. Tapi adakah adakah nama Ishraq tu merupakan Ishraq yang kat luar ni? Bukan.
So isyraq yang kat luar ni musamma dia yang dinamakan. Tapi isim dia isyraq. Ha. So al-isim ghairul musamma. Al-isim yadullu ala al-musamma. Nama tu dia menunjukkan kepada yang dinamakan. Tapi nama itu tidak represent al-musamma secara sepenuhnya. So, okay. So, ni maksud dia. Musamma antara ni isim kalimah ada ni dalam ilmu mantik. Yang ni pula dalam ilmu nahu. Okay. So, dalam ilmu nahu dia dipanggil sebagai isim fi'al dengan harf. Dalam ilmu mantik dipanggil sebagai isim kalimah dengan adat. Okay. Bukan adat. Adatun. Ni tak marbutah. So, bila anda kata adat sal, maksud dia harfu sal. So, dekat dalam dat qadiyah, kalau dia tak ada adatus sal, maksud dia qadiyah mujabah. Kalau dia ada adatus sal, dia qadiyah salibah. Okay, faham? So, yang tadi, yang mutasilah luzumian dengan mutasilah ittifaqiyah, dia tak ada adatus sal. Maka disebabkan itu, kita panggil dia sebagai qadiyah mujabah. Beza dengan ni. Mutasilah salibah. Dia akan ada adatus sal, maka dia akan jadi qadiyah salibah. Okay. So, another word for positive is affirm atau affirmative. Affirmative ni maksud kita isbatkan dia. Isbat tu maksud affirm. Isbat tu maksud a positive sentence. So, contoh a positive sentence ni apa? I am standing. Ha, I am standing. I am standing ni is an affirmative sentence or a positive sentence. Pasal I am standing is an affirmation of standing towards B. Beza dengan I am not standing. I am not standing is the negation of standing against me. Maksud Ana tengah menafikan kedirian daripada Ana. Itu maksud negatif dan positif. Faham? So, a positive sentence or a positive qadiyah, al-qadiyah al-mujabah, I am standing. A negative sentence, a negative qadiyah is Ana laisa biqa'im. I am not standing. Okay? Do you understand? Yes. Put alamatu adamul fahmi. Celalah. Baru ikut dah. Boleh Okay, nilas. Kita go through mutasilah salib. Alhamdulillah, saya tak nak tidur. Okay, nilas. Amma mutasilah salib. So, fahiyah lati hukima fiha bisalbi tasahub. So, yang tadi kan ada tasahub. Asalnya mutasilah ni, dia ada tasahub. Tapi sekarang kita cancel dia punya tasahub. Salb ni senang kata kita cancel atau kita negate dia punya tasahub. Baina juz'aiha. Luzuman au ittifaqan. Tak kisah tasahub antara muqaddam dengan tali ini berlaku secara lazim, luzumian, ataupun ittifaqian, ataupun secara kebetulan. Mithlu, laisa albatta in kana syamsu tali'ah kana lil mawjudat. Tak semestinya atau okey, laisa albatta ni tidak sama sekali. So ini sur. Ingat tak sur apa? Ini sur. Ingat. Ini sur untuk apa? Okay. Sur untuk mana tak? Ini sur untuk mutasilah salibah. Laisa. Oh, okay. Okey. So ini sur untuk mutasilah salibah. Laisa albatta in kana syams tali'an kana lail mawjudan. Tak semestinya, okey, bukan tak semestinya. Tidak sama sekali kalau matahari terbit, malam akan wujud. Faham? Fafi hadhil qadiyah, pada qadiyah ini, in in sadaqa tulu'i syamsi la yasduq wujudul laili. Walaupun matahari terbit itu benar, ia tidak menunjukkan bahawa ada malam itu benar. Faham? Dia menafikan kewujudan malam. Beza dengan Ah, kalau in kana asyams tali'ah kana an-nahar mawjudah. So ni the opposite of it. In kana asyams tali'ah kana al-lail mawjudah. Laisa albatta in kana asyams tali'ah kana al-lail mawjudah. Dia beza dengan yang tadi. Yang tadi kita tengah affirm. Kita tengah isbatkan bahawa ada kaitan antara
terbitnya matahari dengan wujudnya hari. Yang ini kita tengah menafikan keterkaitan antara terbitnya matahari dan juga wujudnya malam. Faham? Jadi kira kan tak semestinya dia matahari tak ada dia akan jadi malam gitu. Kita tengah menafikan keterkaitan Oh, antara okay. terbitnya matahari dengan wujudnya malam. Faham? So memang kalau matahari terbit, tak semestinya malam tu ada. Bukan tak semestinya, tidak sama sekali. Beza dengan tak semestinya dengan tidak sama sekali. Tidak sama sekali itu maksud impossible. Oh, deny terus saya kira. Deny terus. Oh, okay, okay. Ha, okay. Fafi hadil qadiyah. Okay, ini important. In sadaqa tulu'u syams la yasduq wujudul lail. Faham? So kalau tulu'u syams ni benar, bila kita tengok luar sekarang, and sekarang memang matahari terbit, maka the tali should be false. Tali dia tak boleh benar. Okay. Betul tak? Pasal kalau tulu'u syams benar, then wujud lail tak boleh benar. Kalau wujud lail benar, tulu'u syams tak boleh benar. Faham? Itu dia punya Kira kan, okay. faham, Ihsan? Faham, Ustaz. Tapi ni ada kaitan ke dengan asal dengan nakid nanti? Dia akan ada kaitan. Nanti dia akan masuk dekat topik mani'atu jam'in, mani'atu khulu dengan mani'atu jam'in wa khulu. Cuma tu nanti-nantilah. Itu lagi pening. Okey. Okey, mengisah aku tanya. Okey. Pasal dia syartiah. Syartiah memang pening. Tapi lepas syartiah, insya-Allah semua macam angin. Jom. InsyaAllah. Okey. Wa mithlu laisa albatta in kanat in kunta adiban kunta sya'iran. Dan sebagai contoh, tadi tu dia mutasilah salibah untuk luzumiyah. Sekarang ni dia tengah kasih example untuk mutasilah salibah ittifaqiyah. Wa mithlu laisa albattah in kanas adiban kunta syairan. Tak semestinya kalau kau tu seorang pujangga, seorang yang mahir dalam bahasa sastrawan, kau tu seorang penyair. Faham? Tak semestinya atau tidak sama sekali kalau kau tu pakar bahasa, kau tu mesti penyair. Fanajidu fi hadhihi al-qadiyah nafyu tasahub bainal juz'ain. Kita dapati dekat dalam qadiyah ni, qadiyah dia mana? Laisa albatta in kunta adiban kunta syairan. Dekat dalam qadiyah ni, penafian penafian keterkaitan atas sahub bainal juz'aini, keterkaitan antara muqaddam dengan tali. Fal muttasilas salibah hukima fiha bisalbil ittisal. Maka qadiyah muttasil salibah ni dia dihukumkan ke atas qadiyah itu dengan salbil ittisal, dengan menigitkan atau kita menafikan al-ittisal, keterkaitan, wa tasmiyatuha muttasilah tashbihan laha bil mujabah wa summiya syartiyah liwujudi adati syart fiha wa tasmiyatuha muttasilah tashbihan laha. Kenapa dinamakan qadiyah muttasilah? Okay, ni soalan. Kenapa dinamakan qadiyah muttasilah walaupun tak ada kaitan dengan qadiyah muttasilah? Faham? Pasal pasal ni kan nampak kita tengah menafikan hubungan atau keterkaitan antara muqaddam dengan tali. Tapi kenapa kita panggil dia sebagai qadiyah muttasilah? Jawapannya adalah tashbihan laha. Pasal qadiyah ni dia hampir sama dengan qadiyah muttasilah. Ha. Qadiyah muttasilah salibah dia hampir sama dengan qadiyah muttasilah mujabah. Wasumnya syartiyan diwujudi ada syarat fiha. Dan dia dinamakan uh, qadiyah syartiyah pasal ada tu syarat. So, ada tu syarat dia apa? Inkana ataupun au. Okey, faham? So, itulah muttasilah salibah. Wallahu a'lam bisawab. Okey, ada soalan tak? Ada, Ustaz. Okey, apa? Yang example Inkarna Syamsultan yang atom kena lain mawjudan tu. Aha. Dia bukan Ustaz, inkana syams tanya kana lil mawjud tau. Dia lain salbatal. laisa Ah, albatta. pula lain. Betul. Last part tak ingat pun Ustaz cakap pasal lupa pula. So. Cek tak apa Ustaz. Dah lupa Ustaz lain. Tak boleh. Malam ni memang berat. Macam mana nak sambung lagi? Tapi tak apalah eh. Saya muntah. Kita okay, kita sambung sikit dulu. Boleh. Okay, kita sambung ni.
Ajza asyaratiyah muttasilah. So untuk qadiyah syartiyah muttasilah, dia punya ajza dia. So tatarakkab syartiyah muttasilah min muqaddam dengan tali. So qadiyah syartiyah muttasilah dia dibina daripada muqaddam dengan tali. Apa tu muqaddam? Al-muqaddam ma rutbatuhu taqdim wa in dzukir akhiran. Wa tali, okey, ini takrif tali. Rutbatuhu ta'khir wa in dzukira awwalan. Okey. So muqaddam, apa yang kedudukan dia? At-taqdim, dikedepankan walaupun dia disebut lambat. Beza tali, apa yang kedudukan dia belakang walaupun disebut awal. Okey. So contoh dia kasih in kana syams tali'ah kana nahar mawjudah. Fal muqaddam kat sini apa? Asy-syamsu tali'ah. Wa tali an-nahar mawjudun. Fal muqaddam, okey, kat sini dia tengah kasih example yang mana muqaddam dia dikedepankan mutaqaddimun lafzan wa rutbatan. Nanti the next paragraph dia akan kasih example yang mana muqaddam dia disebut lambat tapi tetap secara martabat dia dikedepankan. Dikedepankan daripada siapa? Atau daripada apa? Dikedepankan daripada at-tali. Okey? Wa mislu. So ini contoh yang mana muqaddam disebut lambat tapi tidak menafikan kedudukan muqaddam ni lebih utama ataupun lebih ke depan daripada tali. Tapi dia disebut lambat. Ah, wa mithlu in kana an-nahar mawjudan kanat asy-syams tali'ah. Fal muqaddam huwa asy-syamsu tali'ah. Nampak? Muqaddam dia asy-syamsu tali'ah. Mutaakhir lafzan. So secara lafaz, maksud secara sentence structure, asy-syams tali'ah ni muqaddam tapi secara sentence structure dia dilambatkan. Hmm. Mutaakhir lafzan tu maksud dia, mutaakhir lafzan mutaqaddim rutbatan. Dia dilambatkan secara lafaz. Lafaz kat sini maksud secara jumlah dia disebut lambat. Nampak? Yang datang dulu is inkana an-nahar mawjudan. Kan syams tali'ah. Yang selalu kita dengar sebelum ni is inkana syams tali'ah kana nahar mawjudan. Tapi yang ini dia punya muqaddam dilambatkan. So dia mutaakhir lafzan mutaqaddim rutbatan. Wa tali wa huwa an-nahar mawjudun mutaqaddimun lafzan la rutbatan. Fatartib baina tarafai syaratiyah muttasilah tartibun tabi'i. Okay, wallahu a'lam bissawab. Ada apa-apa soalan? Tak ada Ustaz. Ada brain fried Mana boleh fried Ustaz. Okay. Dah kita stop. Kita stop sekarang Wallahu a'lam bissawab. Sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam. Alhamdulillah alamin. Hmm. Okay, thanks guys. InsyaAllah lepas ni kalau tidur sedap. Dah sedap tadi. Kalau ada apa-apa yang tak clear, boleh tanya je kat group anytime. Boleh Ustaz. Nanti Ustaz dah habis upload nanti ready mas balik. Okay. Untuk esok macam mana? Esok korang nak proceed ke nak revise fikir? Proceed je Ustaz. Fikir memang kita akan belajar last minute juga. Tak iya je. Hah? Tak ada. Tak, kalau korang nak belajar tak apalah. Kita buat Friday. Tak apa Ustaz. Boleh je. Boleh je. Sambung Okay lah. Boleh. Tapi Kalau esok pukul berapa Ustaz? malam. tapi Malam. esok holiday kan? Public holiday. So maybe boleh pagi lah. Tapi kalau pagi Okey. sangat pun tak boleh lah. Mungkin tengah hari kot. Tengah hari. After hari on. Boleh boleh. Macam lepas Zuhur gitu. Tengoklah macam mana. So, okay. Ada apa-apa tak korang? Ana kerja. So, asar. Zuhur asar. Kak, Masjid Umar. Jom lah. Macam biasa Ustaz. Semua ambil. Anda nampak je terus ambil. Okay lah. Tengok macam mana. Nanti anda ambil lagi Oh, ya. Okay. Tapi ingatkan Ana. Kadang Ana terlupa. Bagus Ustaz. InsyaAllah nanti ingat. Tengah hari gitu. Okay. Syukran. Okay. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Alamin. Okay. Selamat malam semua. Dalam Nah, Ustaz. Bye. right.